Okay, korang nak download Tinder cari Amoy. Hai bosku, hari ni kita ada sebiji W177 baru je pasang Android interface. Sudah siap. Okay, so ini original screen, masih boleh pakai lagi, still support lagi. Okay, kita pergi ke Android interface, tekan back button 3 second, akan keluar home screen Android ni. Okay, bacunnya. Okay, so first kita pergi apps. Sini ada Play Store, korang boleh download Waze, nak tengok movie boleh download Netflix, nak dengar lagu boleh download Spotify ke macam-macam lagi lah. Okay, korang nak download Tinder cari Amoy pun boleh, sambil drive, sambil swipe. And then sini kita ada CarPlay lah. Okay, CarPlay ni connect daripada korang punya Bluetooth saja. Okay, so kat sini kita boleh control Waze dari kita punya phone. Okay, let's say kita nak pergi shopping IOI, okay, terus tekan tengok Waze, terus tunjuk kita punya road. Okay, and then lagu boleh play kat sini juga. Korang nak touchscreen boleh, korang nak control dekat phone pun boleh. Lagi yang paling penting, korang punya original system boleh support lagi guys. So korang nak control ambient light ke, korang nak dengar radio ke pun boleh juga, tak ada masalah. So kalau korang berminat, boleh dapatkan dekat ML Automat ataupun terus WhatsApp kita. Okay, bye bye.